Okey, Assalamualaikum dan ni saya nak review sebiji Proton Wira 1.5 manual Saya nak review kereta ni. Sebab apa saya nak review? Sebab kereta ni nampak cantik sangat-sangat, nampak kemas sangat-sangat, dah macam kereta baru dah. Okey, ni Wira tahun 2005 dah siap cat warna kuning SpongeBob. Abang kakak boleh tengok dah siap semuanya, dah siap segalanya. Tengok, door ni orang panggil door visor pun dah siap complete set semua. Saya dah bagi free kat abang kakak. Tengok pada tayar, empat tayar baru second bang semua sekali saya dah tukar tayar bunga tebal punya bang. Okey, macam mana abang boleh tengok juga pada bahagian belakang dia, kekemasan belakang dia. Tengok ni bang, lampu semua kami dah restore balik. Abang boleh tengok tu. Tinted pun saya bagi free saja bang. Kalau abang beli Proton Wira ni dengan saya, tinted free, fully service free, tayar semua saya tukar free, alignment free, perhantaran percuma satu Malaysia. So abang boleh tengok kereta ni belakang dah siap tinted bang. Tinggal depan saja saya tunggu kepada customer saja yang nak beli nanti. Saya akan tinted semua atas pilihan abang. Abang nak gelap macam mana, saya tolong tintedkan. So saya nak review sikit-sikit je pada bahagian dalam Wira ni. So ni dia pada bahagian dalam Wira ni. Okey, macam mana abang tengok sekarang pada bahagian dalam Wira ni semuanya saya dah detailing balik bang. Saya dah cuci macam baru. Saya dah buat kereta ni macam baru. Apa yang patah, apa yang rosak, semuanya saya tolong tukarkan. Abang boleh tengok pada door trim dia. Kekemasan door trim dia bang. Dah semuanya saya dah tolong tukarkan. Abang tengok pada kekemasan bahagian dalam dia. Tengok pada bahagian kursi dia. Semuanya saya dah cucikan. Saya dah restore balik, dah jadi baru. Abang boleh tengok juga pada bahagian bumbung dia bang. Pada bahagian bumbung dia pun bersih sangat-sangat bang. Wira tahun 2005 dah macam kereta tahun 2010. Siapa berminat boleh WhatsApp saya laju-laju. PM saya di bio. Nombor saya ada di bio. Boleh WhatsApp saya laju-laju. Itu saja sedikit saya dapat kongsikan. Ini juga pada bahagian belakang ni bang. Pada bahagian belakang ni pun kemas 3-seater. Semua tali pinggang berfungsi dengan baik. Kursi pun masih lagi cantik. Tak ada koyak kapek. Kita bagi cantik-cantik punya. Okey, so saya nak tunjuk pada bahagian enjin ni pula. Untuk terakhir, saya nak tunjuk pada bahagian enjin ni pula. Enjin 1.5 masih lagi cantik, masih lagi steady. Kereta enjin clean sangat-sangat. Abang boleh tengok semuanya saya dah restore siap untuk abang-abang kakak. So, siapa berminat boleh WhatsApp saya laju-laju. Ada nombor di bio, WhatsApp saja. So, ini enjin dah siap restore. Minyak hitam atas semua saya dah tukarkan. Semua saya dah tukarkan jadi baru. Jadi kereta ni dijamin boleh jalan jauh. So, siapa berminat boleh WhatsApp saya di bio. Okey, sekian.